Gaji yang anda dapat bukan semata-mata untuk tempat tinggal, makan dan kenderaan. Dengan ilmu kewangan yang betul, anda bukan sahaja ada kewangan yang selamat, malah anda dapat nikmati hidup yang jauh lebih selesa. Dari penulisan Tuan Azizi Ali, pakar kewangan yang telah menulis banyak buku kewangan, termasuk buku jutawan dari planet Jupiter, saya kongsikan 10 checklist kewangan yang perlu anda ada. Yang pertama, memiliki simpanan sekurang-kurangnya 6 bulan pendapatan. Yang kedua, memiliki insurans hayat bernilai sekurang-kurangnya 2 tahun pendapatan. Itu jumlah pampasan yang akan dibayar sekiranya anda terkena penyakit kritikal atau kematian disebabkan kemalangan atau bukan kemalangan. Yang ketiga, memiliki medical card bernilai sekurang-kurangnya RM100,000 setahun. Itu adalah jumlah yang akan ditanggung sekiranya anda mendapat rawatan perubatan di hospital. Yang keempat, memiliki sekurang-kurangnya 1 buah rumah. Yang kelima, memiliki dana persaraan yang boleh menampung hidup selesa selama sekurang-kurangnya 20 tahun. Yang keenam, mempunyai dana pendidikan yang boleh membiayai kos pelajaran anak-anak di peringkat pengajian tinggi. Ketujuh, melabur sekurang-kurangnya 10% nilai harta bersih dalam bentuk emas fizikal. Yang kelapan, membayar zakat pendapatan dan zakat emas bagi umat Islam. Kesembilan, membuat wasiat dan hibah bagi umat Islam. Dan kesepuluh, selesaikan hutang besar, contohnya hutang rumah sebelum umur 60 tahun. Bila dilihat, sangat banyak perkara yang perlu anda capai. Dan semua ini memerlukan duit yang banyak. Anda ada pilihan antara dua susah. Sama ada susah dahulu atau susah kemudian. Jika anda mahukan hidup selesa, tenang, peace of mind satu hari nanti, bersusahlah sekarang. Tambah ilmu tentang kewangan, konsisten menabung setiap bulan dan berpada-pada dalam berhutang. Dan sentiasa berusaha untuk tingkatkan pendapatan. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.